Kalau ada sis, ramai blur. Doktor, apa makanan boleh makan and apa kena elak? Jom saya terangkan. Makanan boleh dan bagus untuk sis, roti sourdough, whole grain, indeks glisemik rendah, kawal gula darah. Ikan berlemak, salmon, sardin, kembung, kaya omega 3, lawan keradangan. Sayur hijau, brokoli, bayam, kailan. Tinggi fiber, bantu buang hormon estrogen berlebihan. Berries dan buah rendah gula, strawberry, blueberry, kiwi, antioksidan tinggi, stabilkan hormon. Biji chia, flaxseed, biji labu, kaya magnesium dan zinc, baik untuk hormon dan kesuburan. Makanan elok-elak, roti putih, nasi putih berlebihan, cepat naikkan gula darah, ganggu hormon insulin. Air manis dan dessert bergula, trigger keradangan dan hormon tak stabil. Fast food dan makanan bergoreng minyak banyak, lemak trans, tambah keradangan. Daging proses, sausage, nugget, tinggi garam dan pengawet, kacau keseimbangan hormon. Sis ni memang rapat dengan hormon dan keradangan dalam badan, sebab tu makanan sangat main peranan. Kalau nak sokongan tambahan, boleh amalkan nutrisi macam inositol, folic acid dan Eva Q10 memang terbukti bantu stabilkan hormon dan kawal sis dari dalam. Awak paling susah nak tinggalkan yang mana? Roti putih, air manis atau fast food? Komen kat bawah.